Okay guys, so hari ni saya ada terima satu parcel. Yang ini keris sebenarnya. Keris yang untuk ditunjuk dekat salah satu keris lah, sebab ada banyak keris. Yang ini keris ni untuk masuk dalam dokumentari. Baru lepas buat tatahan. So kita nak tengok macam mana hasil keris ni. Jom. Ni. Keris ni agak mewah lah dan antara keris yang lama nak dibuat pada segmen. So ni akhirnya dah siap. Kita review lah. Jom buat unboxing. Okay, sebenarnya nervous juga sebab bila kita order secara macam ni, post ni, kita takut kadang-kadang dia punya barang dalam tu rosak. Jadi kalau seller tu tak betul ataupun tukang tu tak packing yang betul, risiko untuk pecah tu ada lah. Jadi benda macam ni kena agak alert. Biasanya kita akan buka elok-elok lah sebab benda ni macam wrapping ni kita biasa akan recycle balik, guna balik in case nak hantar balik ke tukang ke ada apa-apa, dan kita akan guna balik diorang punya wrapping ni. Macam ni contoh cara wrapping yang bagus. Pakai apa nama benda ni? Gabus, styrofoam. Excited. Mewah gila. Keris Sultan lah ni. Jap. Agak excited. Sebelum kita pergi lanjut nak tunjuk lah. Nak tunjuk dulu. Ni. Saya buat drawing ni. Saya rasa tahun lepas kot drawing nak buat keris kan. Dia punya konsep dia. Yang sekarang ni akhirnya dah ada depan mata. Penting guys, ada vision. Kadang-kadang kita tak perasan benda tu dah jadi. Dia dah macam spek-spek pameran museum ni. Itulah untuk review kita buka je lah plastik. Keris 6 angka untuk dokumentari. So pastikan untuk subscribe, tengok video ni sampai habis untuk next siri dokumentari Melayuku Jangan Hilang. Tahun ni episod yang ke-5. So lepas ni kita mungkin akan buat setahun sekali je. Ini salah satu keris yang kita akan tunjuk dalam dokumentari tu. Make sure untuk subscribe. Jangan terlepas peluang untuk memahami warisan Melayu. Okay, itu saja. Jumpa dalam next video.